Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Pernahkah anda terfikir bahawa kemenangan sesebuah pasukan bukan hanya ditentukan oleh pemain di atas padang, tetapi juga oleh puluhan ribu penyokong di tempat duduk stadium? Itulah persoalan yang semakin mendapat perhatian selepas Harimau Malaya terus mencatat kemenangan meyakinkan dalam kempen Piala ASEAN 2026. Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan. Terima kasih kerana terus bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dunia sukan tanah air. Jika anda peminat bola sepak Malaysia, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe supaya anda tidak terlepas berita serta analisis terkini mengenai Harimau Malaya. Menurut laporan Malaysia Kini yang memetik kenyataan FAM, Badan Induk Bola Sepak Negara itu merakamkan penghargaan kepada ribuan penyokong yang hadir memenuhi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur ceras ketika aksi menentang Laos dalam saingan Piala ASEAN 2026. Kehadiran penyokong dianggap sebagai faktor penting yang menyuntik semangat pemain sepanjang perlawanan. FAM menjelaskan bahawa sorakan tanpa henti daripada penyokong telah menjadi pembakar semangat buat skuad negara untuk mempamerkan aksi terbaik. Dalam bola sepak moden, sokongan penyokong sering dianggap sebagai kelebihan bermain di laman sendiri dan perkara itu jelas dapat dirasai oleh barisan pemain Harimau Malaya. Lebih menarik, penghargaan tersebut hadir ketika sebelum ini, Ultras Malaya pernah menggesa penyokong memboikot semua perlawanan Harimau Malaya sehingga beberapa isu berkaitan pengurusan bola sepak negara diselesaikan. Namun begitu, seruan tersebut tidak menghalang ribuan peminat hadir memberikan sokongan kepada pasukan kebangsaan. Keadaan itu memperlihatkan bahawa ramai penyokong memilih untuk membezakan antara isu pentadbiran dengan sokongan kepada pemain di atas padang. Mereka hadir kerana mahu melihat Malaysia terus mencipta kejayaan tanpa mengira apa juga polemik yang berlaku di luar gelanggang. Hasilnya cukup memberangsangkan apabila Harimau Malaya membelasah Laos 4-0. Kemenangan itu bukan sahaja menghadiahkan 3 mata berharga, malah menjadi kemenangan kedua berturut-turut Malaysia dalam kejohanan tersebut. 6 mata yang dikumpulkan meletakkan Malaysia di tangga teratas kumpulan B. Kedudukan ini memberikan keyakinan bahawa skuad negara berada di landasan terbaik untuk mara lebih jauh dalam saingan Piala ASEAN 2026. FAM turut menyeru penyokong supaya sekali lagi memenuhi Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur apabila Malaysia menerima kunjungan Filipina pada 8 Ogos nanti. Badan induk itu berharap penyokong akan terus memainkan peranan sebagai pemain ke-12 buat skuad kebangsaan. Jika diperhatikan, kenyataan FAM sebenarnya membawa mesej yang lebih besar daripada sekadar ucapan terima kasih. Ia menunjukkan bahawa badan induk itu mahu membina semula hubungan yang lebih erat dengan penyokong selepas beberapa isu yang menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan peminat bola sepak tempatan. Dalam bola sepak antarabangsa, banyak pasukan hebat bergantung kepada aura stadium sendiri. Pasukan seperti Jepun, Korea Selatan dan Indonesia sering memanfaatkan kehadiran puluhan ribu penyokong untuk memberi tekanan kepada lawan. Malaysia juga kini dilihat sedang membina budaya yang sama. Sorakan penyokong bukan sekadar bunyi bising. Ia mampu meningkatkan keyakinan pemain sendiri selain memberi tekanan psikologi kepada pasukan lawan. Apabila stadium bergema dengan sorakan Malaysia, momentum perlawanan boleh berubah dalam sekelip mata. Apa yang lebih menggembirakan ialah prestasi Harimau Malaya ketika ini semakin meyakinkan. Barisan pemain kelihatan lebih tersusun, disiplin ketika bertahan dan semakin tajam di bahagian serangan. Kemenangan besar ke atas Laos membuktikan bahawa pasukan negara semakin serasi. Namun begitu, cabaran sebenar mungkin masih menanti. Filipina dijangka memberikan tentangan lebih sengit berbanding Laos. Oleh itu, Malaysia tidak boleh terlalu selesa dengan 2 kemenangan awal ini. Jurulatih serta pemain pastinya sedar bahawa setiap perlawanan selepas ini membawa tekanan yang lebih besar. Apabila sesebuah pasukan mula berada di tangga teratas kumpulan, semua lawan akan berusaha sedaya upaya untuk menjatuhkannya. Satu lagi perkara yang menarik ialah bagaimana penyokong sendiri menjadi simbol perpaduan. Walaupun wujud perbezaan pandangan mengenai pengurusan bola sepak negara, majoriti penyokong tetap bersatu apabila Harimau Malaya turun beraksi. Inilah semangat yang sentiasa diperlukan dalam bola sepak.
Kritikan terhadap pentadbiran boleh diteruskan melalui saluran yang betul. Tetapi apabila whistle perlawanan ditiup, seluruh negara boleh berdiri di belakang pemain yang membawa nama Malaysia. Sekiranya momentum ini dapat diteruskan, tidak mustahil Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur akan menjadi kubu yang sukar ditembusi oleh mana-mana pasukan ASEAN. Atmosfera yang hebat mampu memberi kelebihan besar kepada Harimau Malaya. Kini perhatian seluruh penyokong tertumpu kepada aksi menentang Filipina. Jika Malaysia berjaya meneruskan rentak kemenangan, peluang untuk melangkah lebih jauh dalam kejohanan ini akan menjadi semakin cerah. Walaupun kemenangan 4-0 ke atas Laos sememangnya sesuatu yang menggembirakan, apa yang lebih menarik ialah bagaimana suasana di dalam stadium berjaya mengubah naratif yang sebelum ini banyak tertumpu kepada isu di luar padang. Perhatian kini kembali kepada prestasi Harimau Malaya, sekaligus memberi ruang kepada pemain untuk membuktikan kemampuan mereka melalui aksi di atas padang, bukannya kontroversi. FAM juga pastinya melihat kehadiran penyokong sebagai petanda bahawa kepercayaan terhadap skuad kebangsaan masih utuh. Walaupun terdapat kritikan terhadap beberapa aspek pengurusan bola sepak negara, penyokong jelas membezakan antara pentadbiran dan pasukan kebangsaan. Mereka tetap hadir kerana percaya pemain wajar diberikan sokongan penuh ketika membawa cabaran negara. Dalam bola sepak moden, faktor psikologi memainkan peranan yang sangat besar. Apabila pemain mendengar sorakan ribuan penyokong setiap kali menyerang atau berjaya merampas bola, keyakinan mereka meningkat secara semula jadi. Sebaliknya, pasukan lawan pula boleh berasa tertekan apabila setiap kesilapan mereka disambut dengan sorakan gemuruh daripada penyokong tuan rumah. Kemenangan besar ini juga memberi petunjuk bahawa corak permainan Harimau Malaya semakin matang. Para pemain dilihat lebih tenang menguasai bola, lebih bijak membuat keputusan dan tidak terburu-buru ketika membina serangan. Perubahan ini menunjukkan proses pembentukan pasukan sedang berada pada landasan yang positif. Namun begitu, kejayaan sebenar bukan hanya diukur melalui kemenangan ke atas Laos. Konsistensi adalah ukuran paling penting bagi sesebuah pasukan yang mahu dianggap sebagai pencabar serius di rantau ASEAN. Harimau Malaya perlu membuktikan bahawa prestasi cemerlang ini mampu diteruskan apabila berdepan lawan yang mempunyai ranking serta kualiti lebih tinggi. Perlawanan menentang Filipina nanti dijangka menjadi ujian yang lebih mencabar. Pasukan itu mempunyai disiplin permainan yang baik dan sering menyukarkan lawan melalui corak bertahan yang tersusun. Oleh itu, Malaysia perlu mengekalkan fokus dan mengelakkan sebarang sikap terlalu yakin hanya kerana berada di puncak kumpulan. Selain aspek teknikal, kecergasan pemain juga akan menjadi faktor penting. Jadual kejohanan yang padat memerlukan setiap pemain berada pada tahap fizikal terbaik. Di sinilah peranan jurulatih dalam melakukan penggiliran pemain dan menguruskan kecergasan skuad menjadi sangat kritikal bagi memastikan prestasi kekal konsisten. Kehadiran penyokong yang semakin ramai juga boleh memberi kesan positif kepada pembangunan bola sepak negara dalam jangka panjang. Apabila stadium sentiasa dipenuhi, minat generasi muda terhadap bola sepak akan terus meningkat. Kanak-kanak yang hadir menyaksikan perlawanan hari ini mungkin menjadi pemain kebangsaan pada masa hadapan. Lebih penting lagi, hubungan erat antara pemain dan penyokong perlu terus dipelihara. Selepas setiap kemenangan, penghargaan kepada penyokong seperti yang dilakukan oleh FAM mampu mengukuhkan lagi ikatan tersebut. Apabila kedua-dua pihak saling menghargai, semangat untuk terus mengangkat nama Malaysia akan menjadi lebih kuat. Apa yang paling penting, kemenangan bukan hanya milik pemain, jurulatih atau FAM semata-mata. Ia turut menjadi milik ribuan penyokong yang sanggup hadir, menyanyi dan memberikan semangat tanpa henti sepanjang 90 minit perlawanan. Itulah kekuatan sebenar Harimau Malaya. Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Apa pandangan anda? Adakah sokongan penyokong menjadi faktor utama kebangkitan Harimau Malaya atau prestasi pemain sendiri yang lebih menentukan kejayaan? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak analisis bola sepak. Terima kasih, jumpa lagi.